Sebab saya sekarang ni tengah pakai versi free sekarang ni. Tapi kalau ada versi yang berbayar tu dia ada satu macam dia ada clause sekali masa kita tu dia ada sekiap sekali dengan lesen tu. Saya buat masa ni tak perasan pula dia punya kedudukan tu tu dihilangkan ke. Nanti saya dapat carikan balik lah dia punya uh, dia tunjuk lesen tu sebab ya ada beberapa lagu ni saya dah jana ni ada yang berlesen yang atas-atas yang macam baru buat sekarang ni ini adalah versi yang terpanggil versi percuma lah kan. Okey, itu proses dia macam tadi ini adalah lebih kurang pembayaran dia. Kalau kita pakai yang pro ni lebih kurang kalau sebulan komitmen $10 lah 10 kali 4.2 lebih kurang RM42 lah. Ya, so kalau kita tengok dia punya daripada sini apakah dia punya yang dihidangkan. Hmm. Ni commercial use right for the new songmate. Ya, kalau kita ada pakai pro. Guys, tolong like, komen dan share video ini. Baik. Haha. Terima kasih.